Hadis keempat. Daripada Abu Abdul Rahman Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat sentiasa berkata benar lagi diakui kebenarannya telah memberitahu kami, sesungguhnya, dihimpunkan, unsur, penciptaan setiap kamu di dalam rahim ibunya selama 40 hari, kemudian bertukar menjadi segumpal darah selama itu juga, kemudian bertukar menjadi seketul daging selama itu juga. Kemudian diutuskan malaikat lalu dia pun meniup roh padanya. Dan malaikat itu diperintahkan agar menulis 4 ketetapan, rezeki, ajal, amal perbuatannya dan, sama ada dia menjadi orang yang celaka atau bahagia. Maka, demi zat yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada antara kamu orang yang melakukan amalan ahli syurga sehingga jarak dia dengan syurga hanya 1 hasta tetapi takdir telah mendahuluinya. Lalu, dia melakukan amalan ahli neraka sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka. Sesungguhnya, ada antara kamu orang yang melakukan amalan ahli neraka sehingga jarak dia dengan neraka hanya 1 hasta, tetapi takdir telah mendahuluinya lalu dia melakukan amalan ahli syurga sehingga dia dimasukkan ke dalam syurga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Pengajaran hadis. 1. Manusia perlu menjauhkan diri daripada sifat sombong, angkur dan bongkak kerana asal kejadian manusia bermula daripada tanah. 2. Proses kejadian manusia secara berperingkat membuktikan kebesaran dan kekuasaan Allah Ta'ala. 3. Setiap peristiwa yang berlaku bukan secara kebetulan tetapi menurut takdir yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. 4. Sentiasa berusaha mengajak orang kepada kebaikan dan tidak menghukum orang yang melakukan kejahatan sebagai ahli neraka. Kemungkinan mereka akan melakukan kebaikan di akhir hayatnya dan masuk ke syurga.